Ada juga kes-kes kita orang yang tak jangka, jemaah umrah sihat, umur pun muda juga, tapi tiba-tiba kat sana kena serangan jantung. Ada juga. Saya Syed Abdul Aziz dari Aziz Safir Travel and Tours. Kita ada klinik kampung haji di Mekah Madinah. Kita ambil kemudahan tu. Kecuali kalau ada grup-grup yang mujamalah ni. Mujamalah memang kita kena ambil medical insurance. Kita memang akan cari yang tu. Tapi kalau untuk umrah ni, memang kalau umrah ni especially yang pergi umrah guna turis visa, memang kita akan cari insurans yang boleh cover kat sana lah. Sebab yang turis visa ni, kalau in case apa-apa berlaku, kos tu ditanggung oleh jemaah tu sendiri kan? Jadi kalau ada insurans yang boleh bantu, itu lebih baik. Ada juga kes-kes kita orang yang tak jangka, jemaah umrah sihat, umur pun muda juga, tapi tiba-tiba kat sana kena serangan jantung. Ada juga. Biasa yang tu memang kalau ada insurans ni memang sangat bantu. Kepada pakar-pakar jemaah ni, memang kita syarikat agensi ni kita sediakan insurans. Kalau jemaah nak ambil insurans sebagai tambahan, itu lagi elok. Dan kita di syarikat kita boleh rekomen, cadangkan mana insurans yang elok untuk diambil lah. Ini boleh lah, nanti insyaAllah kita rekomen ni lah.